Saya salam semua. Kami berhubung dengan anda sistem Guru Markets. Mari kita mulakan dengan ringkasan maklumat tentang syarikat. Jika perlu, anda boleh menjeda video. Kami mencadangkan agar anda mempertimbangkan dengan teliti semua parameter syarikat berkenaan. Sekarang mari kita analisa petunjuk asas semasa syarikat. Checkpoint, tikar, CHKP. Semakan adalah berdasarkan maklumat semasa setakat 30 Jun 2025. Mengikut klasifikasi Guru Markets syarikat Checkpoint tergolong dalam subkategori SAF Security. 27 organisasi mengambil bahagian dalam penilaian. Kita akan lihat jadual pesanan di penghujung video ini. Keputusan untuk syarikat berkenaan ialah 8 daripada 10 mata. Skor purata untuk subkategori 0.8 mata. Jika anda melihat secara meluas, dalam rangka kerja pasaran saham secara keseluruhan, kita boleh ambil perhatian bahawa penarafan purata untuk pasaran secara keseluruhan ialah 1.8 mata terhadap markah 8 mata Checkpoint. Membandingkan dinamik harga saham syarikat Checkpoint dan syarikat subkategori, kita melihat bahawa sepanjang 12 bulan lepas saham syarikat Checkpoint menunjukkan perubahan sebanyak 39.2%. Berbanding dinamik harga untuk subkategori 40.9%. Permodalan pasaran organisasi Checkpoint bernilai $23.45 bilion. Dengan permodalan subkategori $462 bilion. Nilai buku syarikat dianggarkan berjumlah $2.74 bilion. Dan huruf besar subkategori ialah $31 bilion. Membandingkan saham bursa saham dan permodalan kunci kira-kira, kita lihat perkara berikut. Bahagian yang diduduki Checkpoint dalam subkategori apabila menilai nilai pasaran ialah 5.01%. Permodalan nilai buku ialah 8.823%. Penilaian bahagian pasaran dan nilai buku syarikat dalam subkategori, baik, satu mata. Syarikat yang dikaji tidak mempunyai hutang. Keputusan untuk tahap kewajipan kewangan syarikat, sangat baik, dua mata. Nisbah harga pasaran kepada pendapatan syarikat ialah 27.5. Dengan purata bagi subkategori 138.4. Penilaian nisbah harga saham kepada keuntungan syarikat berbanding dengan organisasi dalam subkategori, sangat baik, dua mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas ialah $853 juta. Unjuran keuntungan untuk 12 bulan akan datang di jangka $1,174 juta. Penilaian jangkaan penunjuk keuntungan masa depan berbanding dengan subkategori, baik, 0.5 mata. Nisbah nilai kepada hasil syarikat 9. Purata bagi subkategori ialah 12.7. Penilaian nilai pasaran saham syarikat kepada nisbah hasil berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori, baik, 0.5 mata. Hasil untuk 12 bulan lepas ialah $2.6 bilion. Hasil hadapan untuk 12 bulan akan datang ialah $3,320 juta. Penilaian penunjuk jumlah jualan masa depan yang diunjurkan berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori, baik, 0.5 mata. Marginality ialah 32.7%, dengan purata bagi subkategori ialah 9.2%. Penilaian keuntungan berbanding penunjuk subkategori, baik, 0.5 mata. Bahagian syarikat dalam subkategori mengikut bilangan kaki tangan ialah 8.115%. Ini adalah 60% lebih daripada bahagian permodalan pasaran. Jumlah modal setiap pekerja syarikat ialah $3,517,000. Manakala bagi subkategori ialah $5,618,000. Penilaian jumlah modal setiap pekerja berbanding dengan penunjuk dalam subkategori, baik,
0.5 mata. Keuntungan setiap pekerja ialah $127.9,000 dengan purata untuk subkategori $40.6,000. Penilaian keuntungan setiap pekerja individu berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik 0.5 mata. Jumlah pendapatan setiap pekerja individu organisasi ialah $390,000. Subkategori $441,000. Penilaian hasil setiap pekerja syarikat berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh dilalui 0 mata. Kedudukan pendek ialah 4.4% berbanding purata subkategori 3.9%. Penunjuk teknikal RSI 14 menunjukkan tahap 41% bagi syarikat Checkpoint. Untuk subkategori, tahap ini adalah lebih kurang 55%. Harga saham semasa syarikat adalah sekitar $216. Anggaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah lebih kurang $239. Mari lihat jadual pesanan. Ia tersedia untuk anda, pautan dalam komen yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi semua keputusan yang dibuat secara terbuka musim ini oleh Sistem Maklumat Penilaian Guru Markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka, pautan dalam ulasan yang disematkan. Berdasarkan analisis saham syarikat Checkpoint, Sistem maklumat dan rujukan Guru Markets keputusan dibuat. Buka dagangan beli pada $216.45 sesaham. Tempahan dibuka kerana syarikat mempunyai penilaian yang agak tinggi. Penilaian syarikat adalah berdasarkan kaedah penilaian Indeks Hakim. Take profit ditetapkan pada 250.33. Henti rugi ditetapkan pada 182.57. Sekiranya pesanan tidak ditutup dengan mengambil untung atau menghentikan kerugian. Dalam kes ini, pesanan ditutup secara automatik berdasarkan keputusan sesi pada 30 Julai 2025. Atau pada hari bekerja terakhir sebelum tarikh yang ditetapkan. Tikar, VEF-RNS, ialah pesanan baki untuk dijual. Video mengenai transaksi baki akan atau telah pun diterbitkan pada saluran. Sekiranya mana-mana pesanan ditutup, asas atau pengimbangan. Pesanan bertentangan ditutup pada harga akhir. Terima kasih banyak penonton kerana menonton sehingga tamat dan menggunakan sistem bantuan Guru Markets.